Kalau Melissa hanya boleh kongsikan satu saja benda penting tentang pembiayaan semula atau refinance rumah, ini adalah satu benda yang Melissa akan kongsikan. Refinance rumah bukan sekadar tukar bank, tapi anda sebenarnya tengah reset balik hutang anda ikut keperluan semasa. Jadi kalau reset balik hutang tu, kenapa orang buat benda ni? Ada dua sebab utama. Pertama, nak rendahkan komitmen dan faedah bulanan. Macam mana nak rendahkan komitmen bulanan? Contoh, anda mungkin ada 5 hutang yang faedah tinggi dan tempoh pembiayaan pendek. Ini akan menyebabkan komitmen bulanan tinggi, contoh mungkin RM4,000. Bila anda refinance, faedah lebih rendah dan tempoh pinjaman lebih panjang sedikit. Maka, automatically komitmen bulanan akan rendah juga. Contoh mungkin jadi RM3,000. Dulu, mungkin gaji RM5,000 tolak bayar hutang RM4,000, baki tinggal RM1,000. Sekarang, mungkin gaji RM5,000 tolak bayar pembiayaan rumah RM3,000, baki tinggal RM2,000. Jangan lupa, disebabkan kadar faedah pembiayaan semula rendah dari 5 hutang yang sedia ada, maka anda membayar faedah ke bank yang jauh lebih rendah juga. Secara tidak langsung, anda ada penjimatan. Kedua, sebab nak cash up. Katakan nilai rumah anda dah naik RM300,000 ke RM500,000. Bagaimana anda nak merasa duit di tangan dengan kenaikan harga rumah? Satu, anda kena jual rumah. Bila jual, anda dapat rasa duit di tangan, tapi anda dah hilang aset, dah hilang rumah. Kedua, anda boleh buat pembiayaan semula seperti mana ramai yang dah buat. Dengan cara ini, anda dapat duit di tangan dan anda masih ada rumah. Bila duit ada di tangan, ia boleh digunakan untuk buat renovation, tutup hutang kad kredit yang interestnya melangit, atau buat modal pusingan bisnes. Tapi, ingat, refinance ni ada kos. Anda kena bayar lawyer fees, valuation fees dan stamp fee. Buat pengiraan dengan bijak. Follow Melissa for more tips.